سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari yang mulia ini kita dapat sama-sama berada dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang nak kita bincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan hadis 40 Imam Nawawi yang saya merujuk kepada perbincangan kita pada hari ini menerusi kitab yang dikarang oleh Dr. Mustafa Al-Bugha dan Dr. Muhyiddin Mistu dalam kitabnya Al-Wafi fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang kita bincangkan pada hari ini adalah hadis yang ke-36 yang di bawah tajuk Himpunan Kebajikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabil yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah wa majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah wa man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, barang siapa yang meringankan salah satu daripada kesusahan seorang mukmin di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan salah satu daripada kesusahannya pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang memudahkan, iaitu membantu dalam masalah hutang bagi orang yang mendapat kesusahan dengan berhutang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba selagi hamba itu menolong saudaranya yang lain. Dan barang siapa yang menempuh jalan semata-mata untuk mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya satu jalan ke syurga. Tidaklah satu kaum itu berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, iaitu masjid. Mereka duduk membaca Al-Quran dan mempelajarinya bersama-sama, kecuali ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat akan meliputi mereka, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di hadapan para malaikatnya. Dan barang siapa yang beramal solehnya sedikit, maka nasab keturunannya tidak boleh mengangkat darjatnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan Imam Muslim. Dan hadis ini dinyatakan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Az-Zikir, doa, taubah dan istighfar, dalam bab kelebihan berkumpul membaca Al-Quran dan berzikir, dalam hadis yang ke-2699. Manakala Imam Bukhari mengeluarkan sebahagian hadis ini daripada Ibnu Umar dalam kitab Kezaliman, dalam bab Muslim tidak boleh menzalimi Muslim dan membiarkannya dengan tidak menolong. Hadis 2310.
Juga dalam kitab paksaan dalam bab sumpah seseorang kepada kawannya bahawa dia adalah saudaranya dalam hadis yang ke-6551. Imam Muslim mengeluarkannya dalam kitab kebajikan hubungan silaturahim dan adab dalam bab pengharaman kezaliman dalam hadis yang ke-2580. Dan sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa Imam Nawawi dalam kitab Syarh Sahih Muslim berkata hadis ini adalah hadis yang agung yang menghimpunkan berbagai ilmu, kaedah dan adab. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini beberapa pengajaran yang boleh kita perolehi, antaranya yang pertama dinyatakan dalam hadis ini bagaimana yang diterangkan dalam syarah yang disebut oleh pengarang, orang Islam adalah tubuh yang satu. Sesungguhnya individu dalam masyarakat Islam dia merupakan anggota kepada tubuh yang satu. Setiap anggota menjiwai perasaan orang lain. Dengan itu dia bersama-sama mereka dalam kegembiraan dan kesedihan. Bergembira apabila mereka mendapat kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, kesihatan dan kesejahteraan. Dan bersedih apabila mereka menderita, mendapat kesakitan, ditimpa kemiskinan, kemelaratan, kesempitan dan kesusahan hidup. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadisnya, masalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisyahri wal humma. Yang bermaksud perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayangnya, dalam belas kasihannya dan lemah lembutnya bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggotanya mengadu kesakitan, semua anggota lain turut berjaga malam dan demam. Hadis ini muttafaqun alaih. Dan perkara yang kedua yang dinyatakan dalam hadis ini, kesusahan dunia banyak dan jalan penyelesaiannya berbagai. Sebagaimana yang dinyatakan oleh pengarang, hidup ini di dunia ini penuh dengan kepenatan dan kesusahan. Seorang Muslim seringkali mengalami kedukaan, kebingungan, kesempitan dan kesusahan hidup, dan menjadi kewajipan kepada seorang Muslim yang lain untuk menyelesaikan segala penderitaannya. Dan di antara kesusahan yang dialami dan cara penyelesaiannya, yang pertama disebutkan dalam kitab ini, menolong dan melepaskannya daripada kezaliman. Nabi SAW bersabda, al-muslim akhul muslim la yuslimuhu wa la yuslimuhu. Yang bermaksud seorang Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Dia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh dia membiarkan saudaranya dizalimi oleh orang lain. Hadis muttafaqun alaih. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim disebut wala yukhzuluhu, dan dia tidak boleh membiarkannya. Artinya seorang Muslim itu tidak boleh membiarkan saudaranya dizalimi dan tidak menolongnya. Dan dalam hadis lain disebut yang bermaksud, bantulah saudaramu yang menzalimi atau dizalimi. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya menolongnya kalau dia dizalimi. Ini memang diketahuilah. Tetapi bagaimana saya boleh menolong kalau dia zalim ataupun dia berbuat zalim? Rasulullah SAW menjawab, kamu menegahnya daripada membuat kezaliman itu adalah cara untuk kamu membantunya. Hadis muttafaqun alaih. Perkara ini lebih-lebih lagi kalau dia dizalimi oleh orang-orang kafir dan fasik yang murtad disebabkan agama dan berpegang teguhnya dia dengan Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inistansarukum fid din fa alaikumun nasr, dan kalau mereka memohon pertolongan daripada kamu dalam urusan agama, maka wajib kita menolong mereka. Dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-72. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa menolong orang Islam itu adalah wajib dalam semua keadaan. Baik kezaliman itu dalam bentuk material ataupun spiritual. Berlaku pada diri, berlaku kepada kehormatan ataupun hartanya. Dalam perkara ini, Imam Ahmad
meriwayatkan dalam musnadnya daripada Sahal bin Hunayf daripada Nabi SAW, baginda bersabda, man uzilla indahu mu'minun falam yansuruhu wa huwa qadirun ala an yansurahu azallahu Allahu ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Yang bermaksud, barang siapa yang seorang mukmin dihina di hadapannya sedangkan dia tidak menolongnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinanya di hadapan di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat nanti. Yang kedua, membebaskannya daripada tawanan. Apabila seorang muslim menjadi tawanan musuh, maka orang Islam wajib segera membebaskannya. Ini kerana mereka akan cuba merosakkan agamanya. Perkara ini dijelaskan daripada Abu Musa Al-Asy'ari bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, at'imul ja'i' wa'udul maridha wa fukku 'ani. Berilah makan kepada orang yang lapar, syarahilah orang yang sakit, dan bebaskanlah orang yang ditawan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Daud. Yang ketiga, antara tanggungjawab kita adalah meminjamkan harta ketika dia berhajat. Dalam kehidupan kita ini, kadang-kadang seseorang Muslim mengalami krisis keuangan, sedangkan dia memerlukan perbelanjaan untuk keperluan asasinya dalam kehidupan yang terdiri daripada makan, minum, tempat tinggal, perubatan dan sebagainya. Oleh itu, menjadi suatu kewajipan kepada orang Islam untuk bersegera membantunya. Dan sekurang-kurangnya memberinya hutang dengan cara yang baik. Bukan dengan mengambil kesempatan daripada kesusahan itu untuk mengembang dan menambahkan harta. Sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat ataupun diistilahkan sebagai perkataan ataupun istilah dalam ilmu ekonomi, iaitu istilah riba dan eksploitasi. Perkara ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus salah wa atuz zakah wa qridullaha qardan hasana. Yang bermaksud, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan berikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik. Surah Al-Muzammil ayat yang ke-20. Daripada ayat ini jelas menunjukkan kepada kita satu tanggungjawab, iaitu seorang Muslim itu telah merealisasikan sebuah masyarakat yang sempurna dan dia akan mendapat ataupun akan mencapai ganjaran dan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 245. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man zallazi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mahu memberi pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang amat banyak. Dalam perkara yang sama juga Nabi SAW bersabda, man aqrada musliman dirhaman marrataini kana lahu ajru sadaqatin marrah. Barang siapa yang memberi pinjam kepada seorang Muslim satu dirham sebanyak 2 kali, maka baginya pahala sekali sedekah. Hadis diriwayatkan Ibn Hibban. Bahkan kadang-kadang pahala memberi pinjam itu lebih besar daripada pahala sedekah dengan melihat keadaan peminjam dan yang menerima sedekah. Ibnu Majah dalam perkara ini meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Nabi SAW telah bersabda yang bermaksud, aku telah melihat pada malam aku diisrakan, tertulis di pintu syurga, pahala sedekah 10 kali ganda dan pahala memberi pinjam 18 kali ganda. Lalu aku berkata, wahai Jibril, mengapa memberi pinjam lebih afdal daripada sedekah? Lantas malaikat Jibril menjawab, kerana orang yang meminta sedekah kadang-kadang dia meminta sedangkan dia mempunyai sesuatu. Adapun orang yang meminjam, dia tidak meminjam kecuali dia memerlukannya. Pengajaran
Yang ketiga daripada hadis ini iaitu kesusahan pada hari kiamat dan cara menghindarkannya. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu, beliau kata, aku tengah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamata hufatan uratan urla. Qultu ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Maksudnya, dinyatakan di sini oleh Nabi SAW, pada hari kiamat nanti, manusia akan dibangkitkan tanpa alas kaki, bertelanjang bulat dan dalam keadaan masih belum berkhatan. Lantas Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah wanita dan lelaki dikumpulkan bersama antara satu sama lain dan saling pandang memandang? Lantas Rasulullah SAW menjawab, wahai Aisyah, keadaan adalah lebih gawat dan lebih kritikal untuk masing-masing saling melihat antara satu sama lain. Hadis muttafaqun alaih. Dalam hadis yang sama yang dilafazkan oleh Imam Bukhari, beliau menyebut al-amru asyaddu min an yuhimmahum zalik. Keadaan adalah lebih gawat, lebih kritikal sehingga mereka tidak lagi mempedulikan suasana ataupun apa yang berlaku di sekeliling mereka. Masya-Allah tuan-tuan, ya. Apa dahsyatnya pada hari kiamat nanti sebagaimana yang digambarkan dalam hadis ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahawasanya Nabi SAW bersabda, baginda bersabda tentang firman Allah yang bermaksud, pada hari manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Dalam kitab dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-6, baginda bersabda, salah seorang dari mereka berdiri dalam keadaan keringatnya sampai ke separuh telinga. Hadis muttafaqun alaih. Di tengah-tengah kegeruran ini, dalam suasana yang penuh kritikal ini, orang mukmin merasai keadilan Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepadanya disebabkan perbuatannya semasa hidup di dunia, iaitu dia telah berusaha meringankan kesusahan bagi orang-orang yang beriman. Maka pada hari ini, iaitu pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengurangkan kesusahan dan kedukaan daripadanya dengan berlipat kali ganda. Dalam hadis yang lain juga, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meringankan salah satu daripada kesusahan orang mukmin daripada kesusahannya di dunia, maka Allah akan meringankan daripadanya satu kesusahan dari kesusahannya pada hari kiamat kelak. Dan perkara yang keempat daripada pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini, iaitu memudahkan orang yang berhutang. Kita, sebagaimana yang kita sedia maklum, kebiasaan orang yang susah ialah mereka yang menanggung beban hutang dan tidak mampu membayarnya ketika sampai masa yang telah ditetapkan. Dan kadang-kadang kesusahan tersebut disebabkan banyaknya beban nafkah yang perlu ditanggung. Sedangkan dia tidak mempunyai sesuatu untuk dinafkahkan. Walau bagaimanapun, orang Islam dituntut untuk memberi kemudahan, saling bantu membantu kepada mereka yang ditimpa kesusahan ini dengan dua cara, iaitu yang pertama, pemberi hutang boleh menangguhkan tempoh pembayaran ke suatu tempoh yang dia mampu untuk membayarnya. Ini kerana memberikan kemudahan kepadanya adalah wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 280. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga ia lapang dalam hidupnya. Dan yang kedua, boleh juga kepada pemberi hutang memaafkan semua hutangnya atau sebahagiannya, atau orang lain memberikan sesuatu supaya dia boleh menghilangkan kesusahan yang disebabkan oleh tekanan hutang ataupun nafkah tadi. Memberi kemudahan seperti ini hukumnya adalah sunat dan ia diberi kelebihan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 280 tadi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga ia lapang hidupnya, iaitu sampai dia mampu untuk membayar. Dan jika sebaliknya bahawa kamu sedekahkan hutang itu kepadanya, adalah lebih baik untuk kamu. Kalau kamu mengetahui pahala yang besar yang kamu akan dapat kelak. Maknanya kalau kita boleh maafkan, boleh menghalalkan hutang piutang itu adalah lebih baik sekiranya kita tahu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan ajari kita. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, "Man anzara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allahu fi zilli." Yang bermaksud, barang siapa yang menangguhkan tempoh pembayaran hutang kepada orang yang tidak mampu ataupun memaafkan hutangnya, Allah akan menaunginya di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tuan-tuan. Hadis riwayat Imam Muslim. Bukan mudah. Kita susah nak maafkan orang yang berhutang dengan kita. Tapi ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala meliputi segala-galanya. Dalam hadis yang lain yang bermaksud, barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah pada hari kiamat, maka dia hendaklah memberi keringanan kepada orang yang tidak mampu membayar hutang ataupun memaafkan hutangnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan selain daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan kepadanya di dunia lagi, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man arada an tustajaba da'watuhu wa an tukshafa qurbatuhu fal yufarrij an mu'sirin." Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Barang siapa yang ingin doanya diterima dan dibebaskan daripada kesusahan, maka hendaklah dia memberikan kemudahan kepada orang yang tidak mampu membayar hutang. Maknanya, kalau kita nak doa kita diterima dan dibebaskan daripada kesusahan, kita tak nak kesusahan dalam hidup kita ni, kalau ada orang yang berhutang dengan kita, kita halalkan hutang tersebut. Sebab apa? Allah jamin apa yang kita kehendaki, apa yang kita perlukan, apa yang kita hajati, Allah akan makbulkan, insya-Allah. Dan perkara yang kelima, dalam hadis ini, pengajaran hadis ini yang boleh kita ambil adalah Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemudahan. Dan dalam kehidupan kita ini, manusia yang dinamakan sebagai manusia, kita tidak dapat lari daripada bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tidak memberi manfaat oleh harta dan anak pinak. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira." Kerajaan ataupun kekuasaan yang sebenar pada hari itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari itu adalah hari yang sungguh susah bagi orang-orang yang kafir. Dalam surah Al-Mudassir ayat 8 hingga 10, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fa iza nukira finna fa iza nukira finnaquri fadzalika yawma idzin yaumun asir al-kafirina ghairu yasir. Apabila ditiupkan sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang amat sulit bagi orang, khususnya orang-orang kafir. Dan jelaslah di sini dan tidaklah lagi menjadi keraguan bahawa hari kiamat adalah hari yang sulit bagi orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka ini yang kafir itu ataupun yang kufur itu tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bersyukur kepadanya dan tidak mempedulikan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala sama ada untuk membantu ataupun berbuat baik kepada mereka. Manakala orang-orang yang beriman, mereka beribadah kepadanya dengan ibadah yang sebenar, mensyukuri segala kenikmatan dan kurniaannya. Mereka memberi kemudahan dan memberi bantuan kepada orang lain seperti sebagai pengiktirafan terhadap kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri mereka. Dan mereka inilah tidak diragukan lagi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan
kerana kebaikan mereka, mengampuni semua dosa dan memudahkan kepada mereka pada hari kiamat nanti. Dan perkara ini juga dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, kana rajulu yuzayinun nas fakana yaqulu li fatahu idza ataita mu'siran fatajawaz anhu la'alla Allahu an yatajawaza anna qala falaqi Allahu fatajawazu anhu. Seorang lelaki yang pemberi hutang telah berkata kepada pembantunya, apabila kamu pergi kepada seorang yang tidak mampu membayar hutang, maka maafkanlah hutangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa kita. Lalu lelaki tersebut wafat dan menemui Tuhannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala dosa-dosanya. Dalam satu riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda yang bermaksud, seorang lelaki daripada umat sebelum kamu telah dihisap. Dia tidak mempunyai kebaikan walaupun sedikit, melainkan dia seorang yang suka bergaul dengan manusia dan seorang yang kaya. Dia memerintahkan para pembantunya supaya memaafkan hutang orang yang tidak mampu untuk menjelaskannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, kami lebih berhak untuk itu daripadanya. Maka maafkanlah, hapuskanlah segala dosa-dosanya. Maksudnya, dia tidak mempunyai kebaikan sedikit pun, ialah dia tidak mempunyai kebaikan yang boleh mengatasi segala kesalahan yang mereka telah lakukan dan melayakkan mereka masuk syurga dengan beliau telah memaafkan hutang piutang orang yang berhutang dengannya. Dan perkara yang keenam daripada hadis ini yang boleh kita ambil iktibar adalah ianya di bawah lindungan ataupun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Sahil bin Hunayf, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man a'ana mujahidan fi sabilillah au ghariman fi usratihi au mukataban fi raqabatihi azallahu Allahu fi zillihi yauma la zilla illa zill. Yang bermaksud, barang siapa yang membantu orang yang berjihad di jalan Allah, Allah membantu orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya, atau membantu hamba muqattab, Allah akan menaunginya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pengajaran yang terakhir yang boleh kita ambil daripada hadis ini ialah teladan ketaatan yang unggul. Kalaulah kita lihat apa yang berlaku di zaman sebelum diutuskan Nabi SAW, di sana terdapat teladan unggul yang tercermin pada peribadi sahabat Rasulullah SAW yang memahami firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dinyatakan dalam surah An-Nur ayat yang ke-51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Yang bermaksud, sesungguhnya jawapan orang yang beriman bila mereka dipanggil kepada Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya agar menghukum mengadili antara mereka, lah ucapan kami dengar dan kami patuh. Dan contoh-contoh ataupun teladan tersebut telah banyak memberikan saham dalam maslahah ataupun dalam masalah mempermudahkan orang yang berada dalam segala kesulitan. Ini adalah hasil daripada akhlak dengan akhlak Nabi SAW dan ketaatan kepada Allah dan para rasulnya dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Islam. Dalam hal yang sama, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menagih hutang daripada Ibnu Abu Hadraj dalam masjid. Mereka berdua mengangkat suara dengan keras sehingga didengari oleh Sayyidina Rasulullah SAW yang berada di rumahnya. Maka baginda bersegera keluar untuk menemui mereka sehingga terselak tabir pintu rumahnya. Lalu Nabi SAW memanggil, wahai Ka'ab. Ka'ab lantas menjawab, aku sambut panggilanmu wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, maafkanlah hutangnya
Rasulullah SAW mengisyaratkan kepadanya supaya memaafkan separuh daripadanya. Dan Taska menjawab, ya, aku setuju wahai Rasulullah. Dan Rasulullah bangkit berkata, bangkit dan jelaskanlah. Muttafaqun alaih. Dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah mendengar dua orang yang bertengkar dengan suara yang tinggi. Salah seorang daripada keduanya, iaitu orang yang berhutang, meminta daripada seorang lagi, iaitu pemberi hutang, agar memaafkan sebahagian hutangnya ataupun menangguhkan pembayarannya. Tetapi pemberi hutang berkata, demi Allah, aku tidak akan penuhi permintaanmu. Lalu Rasulullah SAW keluar mendatangi mereka dan berkata, mana orang yang berlebih-lebihan dalam sumpah kepada Allah bahawa dia tidak akan melakukan kebaikan. Dan pemberi hutang berkata, aku wahai Rasulullah, baginya apa yang disukai, sama ada nak dilupuskan sebahagian hutangnya ataupun ditangguhkan sampai dia mampu untuk membayarkannya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, banyak pengajaran yang kita boleh dapat daripada hadis ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak yang kita peroleh daripada hadis ini memberi motivasi kepada kita dan menambahkan sedikit ilmu untuk kita. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.